Ini adalah tips untuk gandakan dividen ASB yang baru anda terima. Jom saya kongsikan. Tahniah kepada pendeposit ASB kerana telah menerima dividen sekitar 5.75% tahun ini. Dividen ini sebenarnya sangat baik berbanding melabur dalam skim cepat kaya yang hanya menjanjikan keuntungan semata-mata. Ini juga antara pesanan guru kewangan saya. Kalau anda masih tak pasti duit yang anda nak laburkan ke mana, menyimpan dalam ASB dan atau tabung haji memang satu pilihan yang baik. Namun, perlu faham, simpanan dalam ASB dan tabung haji lebih sesuai untuk jangka masa pendek sekitar 2 tahun dan ke bawah. Persoalannya, kalau simpanan jangka masa panjang, nak simpan dekat mana? Nak yang lebih mudah? Anda boleh simpan dalam bentuk emas macam ni. Emas tak perlukan kita pening kepala untuk pantau harga setiap hari. Kalau anda lihat prestasi harga emas sejak 20 tahun kebelakang ini, trennya memang sangat baik. Untuk tahun ni je, nilai emas telah meningkat lebih daripada 50%. Pastikan anda beli emas fizikal, bukan sekadar nombor atas skrin atau janji-janji manis semata-mata. Itu bukan emas sebenar ya. Bagi anda yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up atau klik apply now atau rujuk video yang telah saya pinkan di bio. Untuk saya bantu anda daftarkan sebagai ahli dan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.